النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muka surat 51 pada katanya faslun. Faslun. Ini suatu fasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi. Nak menyatakan barang hak wajibkan mandi. Maknanya barang yang mewajibkan mandi, maknanya dengan sebab kita berlaku satu perkara itu wajib di atas kita, kita kena mandikan. Mandi apa? Mandi wajib lah. Itu mandi wajib. Maknanya bila kita melakukan sesuatu, maka dengan sebab berlaku sesuatu itulah wajib di atas kita mandi. Itu maknanya barang yang mewajibkan akan mandi. Berlaku setubuh ke, ataunya putuhi ke, ini orang panggil barang yang mewajib akan mandi seorang. Maknanya bila berlaku sesuatu itu, maka wajiblah di atas seorang itu mandi. Itulah namanya barang yang mewajibkan mandi. Amin. Ini di dalam kitab ini akan bicarakan. Dan segala fardu mandi itu, maknanya rukun bagi mandi itu pun akan bicara. Ya semua kewajipan di atas kita jugalah. Wajib di atas kita bila kita mukallaf. Dan setengah daripada segala syarat bagi sah semaya. Itu dia. Dan setengah daripada ni ta'allum azhar khabar muqaddam. Lepas tu suci itu mubtada muakhar. Suci itu mubtada muakhar. Salah katanya dan suci ia daripada hadas akbar khabar. Setengah daripada segala syarat bagi sah semaya. Lagu tu lah asalnya. Mana dan ni masuk pada kata suci belakang. Mana dan suci ia, mana dan bermula sucilah ia. Salah gitulah. Sucilah ia, ya seorang yang hadas semaya tu. Ia seorang yang hadas semaya tu, suci tu daripada hadas akbar, daripada hadas besar. Hadas ada dua. Hadas ada dua. Gapo dia hadas? Hadas ni kena kepada sesuatu yang kedatangan. Gapo hadas? Diri tak ada wuduk tu hadas. Hadas ni kena kepada diri tak ada wuduk. Itu orang panggil hadas. Maka hadas ni ada dua. Satunya hadas asghar. Yang keduanya hadas akbar. Hadas asghar kena kepadanya tak ada wuduk. Ada wuduk. Kalau misalnya hadas akbar kena kepadanya ada junub. Ada junub, ada ada nifas. Itu orang panggil namanya hadas akbar. Hadas asghar iaitu kena kepadanya hadas yang wajibkan akan mengambil wuduk. Bila ada hadas asghar, wajib di atas seorang itu kena mengambil wuduk. Bila dia nak semaya, bila dia nak baca, nak setuhkan Quran, ini wajib dia kena mengambil wuduk. Itu orang panggil hadas asghar. Amin. Yang keduanya hadas akbar. Gapo dia hadas akbar? Maknanya kena kepada barang yang mewajib akan mandi. Barang yang mewajib akan mandi, namanya orang ni adanya hadas akbar. Hadas besar lah. Hadas besar barang yang mewajibkan mandi. Hadas kecil barang yang mewajibkan akan mengambil wuduk. Itu nama dianya. Kalau bahasa Arab ke apa? Itulah ma'aujabal wudu'a. Itu namanya al-hadasul asghar. Kena kepada ma'aujaba al-wudu'a. Barang yang mewajiblah ia akan mengambil wuduk. Kalau hadas asghar. Dan hadas akbar, apa dia hadas akbar? Ma'aujaba al-ghusla. Barang yang mewajiblah ia akan mandi. Itu namanya hadas akbar. Itu beza di antara hadas kecil dengan hadas besar.
Amin dah. Habis itu. Maka diri suci daripada hadas akbar tu setengah daripada apa dia khabar? Setengah daripada segala syarat bagi sah semaya seorang itu. Maknanya nak wisah maya seorang, nak wisah maya seorang mesti jangan ada junub mudah-mudah. Jangan ada junub. Maknanya bila setubuh daripada setubuhkan dengan isteri dia, setubuhkan dengan suami dia, mesti untuk nak wisah semaya kena mani wajib dulu. Kena mani wajib dulu. Itu dia dah habis itu. Itu apa dia setengah daripada syarat untuk nak sah semaya. Walaupun kita katanya dia mengambil wuduk dah. Wuduk dia ambil dah tapi mani wajib tak mandi lagi. Amin. Tak mandi wajib lagi. Maka ketika itu tak sah semaya dia. Tak sah semaya. Sebab apa? Sebab semaya ni apa? Sebab syarat untuk nak wisah semaya mesti jangan ada hadas besar. Habis itu. Maka disucilah akan dia. Tak pernah. Ada kata setengah daripada segala syarat sah semaya suci lah ia daripada hadas. Tak pernah ada suci lah, tak pernah ada suci. Maka disucilah akan dia. Yakni apa maksud disuci akan dia? Yakni ni nak tafsir disucikan. Nak tafsir disuci. Tafsir dengan sin, dengan sin. Yakni bersucilah kerana hadas akbar. Kerana hadas akbar, hadas besar. Bersuci dengan sahabat hadas besar ni, bersuci dengan mandi. Ini orang panggil dengan taswir lah. Taswir apa? Kita merupakan. Lagu mana weh sucinya? Suci hadas besar lagu mana rupa dianya? Dengan mandi. Kan mana dengan mandi? Mandi mana weh? Yang sempurna syarat. Sifat pada mandi. Sifat pada mandi. Yang sempurnalah syarat, mana yang sempurnalah oleh syaratnya, syarat bagi mandi. Kalau mandi juga, mandi wajib juga tapi tak sempurna syarat. Tak sempurna syarat, mana syarat yang lagi akan sebut, maka tak sah juga mandi dia. Walaupun habis. Habis apa dia satu tangki habis. Satu kolok habis. Tu dia. Walaupun habis rata dah kita katanya, tapi tak sempurna syarat, tak betul syarat, maka mandi dia sia-sia. Walaupun dia nyelam di dalam sungai. Nyelam di dalam sungai. Selamkan di dalam laut sekalipun, bila mandi tak sempurna ke syarat, tak cukup ke syarat, maka sia-sia mandi dia. Manakala tak betulkan dan sia-siakan mandi dia, ketika itu semaya dia tak sah. Amin dah, semaya dia sah. Habis itu. Syarat mana weh? Syarat mandi mana? Ya, mana seperti yang lagi akan disebut akan dia, akan syarat mandi. Akan syarat mandi itu. Habis. Bersertakan dengan niat lah. Berserta ni takluk pada katanya suci lah. Takluk pada kata suci daripada hadas akbar. Tulis tak lah, tak sekor pada kata apa dia dengan satu serta tu dan letak di suci. Suci daripada hadas, suci tu bersertakan dengan niat akan mengangkatkan hadas akbar. Kena niat katilah. Mengangkatkan hadas akbar, mengangkatkan hadas besar. Daripada segala badannya, daripada takluk pada mengangkat. Daripada ni takluk pada kata mengangkat. Tulis tu pada kata daripada satu, lepas tu letak di mengangkat satu. Mengangkat hadas akbar tu daripada segala badannya, badan bagi seorangnya seorang itu. Bukan katanya dia mandi saja. Walaupun rata sekalipun tak boleh. Dia kena niat rati. Niat tika mana ni? Niat mandi wajib tika mana ni? Tika air sentuh ke air belum sentuh? Tika siram. Payang tika mana ya? Tika sentuh air tika sentuh. Sentuh di mana? Di muka ke? Tangan ke? Di kaki? Di anggota. Kalau di kaki pula boleh, asal kau di anggota tubuh. Di mana saja barulah kita niat. Kalaulah kita katanya air itu tak ada sentuh lagi, maka tak memadai niat kita. Mesti kita kena ulangkan niat sekali lagi. Kita niat di mana? Lepas daripada rata habis dah. Tiba-tiba tak ada niat lagi. Wajib kena ulangkan mandi semula.
Lepas daripada niat. Ya kena niatnya, ya kena apabila air itu sentuh. Sekali tak apalah. Niat sekali tak apalah. Kalau misalnya tengah-tengah kita katanya mula-mula tu dia mandi belah lek bawah mula-mula. Daripada punggung kepada bawah. Mula-mula dia mandi mula-mula tu dia tak ada niat. Tiba-tiba apabila sampai di muka baru niat. Itu bagi niat tengah-tengah. Maka wajib kena ulangkan basuh bawah semula. Sebab masa dia basuh bawah tu dia belum niat. Dia belum niat. Habis itu. Cukup. So, wuduk juga kan? Wuduk sama ya. Bab masalah niat sama. Cuma wuduk ni kawasan muka. Dia kena air itu sentuh di kawasan muka. Tu gapo dia mandi, hak mana satu pun tak apa. Walaupun di kepala, di rambut tak kira. Asalkan juzuk daripada tubuh hadis. Juzuk daripada tubuh hadis. Itu dia. Habis. Gamuk pun tak apa. Ya sebab ia ada kait teh. Masuk dalam kata juzuk daripada tubuh hadis juga sebab gamuk yang ada hubung. Kalau misalnya gamuk yang asing dah, yang cerai dah, hak ni tak boleh lah. Tak boleh yang kena hubung. Baru tak apa. Habis. Bahawa ia ingat di dalam hatinya akan sahaja mengakakkan hadas yang besar. Lagu mana weh rupa niat mengakakkan akan hadas akbar. Bahawa ni soalan katanya nak tafsir niat lah. Nak tafsir niat. Lagu mana weh? Niat mengakakkan akan hadas akbar. Nak tafsir lah. Bahawa ia seorang itu. Ia seorang. Tak kira seorang. Laki perempuan tak kira lah. Gitu. Ia seorang itu ingatkan di dalam hatinya. Hati bagi seorang. Ingat kena. Ingat kata aku ingat mana akan sengaja aku mengakakkan akan hadas besar. Mengakak tu daripada segala badanku pada permulaan mandi. Niat kata. Ya banyak cara niat. Banyak cara. Ni salah satu daripada cara yang dia niat wajib. Kalau nak mandi nak niat betul-betul tak apa. Aku mandi wajib tak apa. Boleh berlaku. Aku mengakakkan akan hadas besar daripada semua anggota apa dia semua anggota tu tak apa. Habis itu. Pada permulaan mandi. Jaga ni, pada ni takluk pada katanya ingat tu. Pada permulaan ni takluk pada kata ingat. Bukan katanya lafaz niat tu, bukan. Bukan katanya sahaja aku mengakakkan akan hadas besar daripada segala badan aku pada permulaan mandi, bukan. Habis dah. Cara niat habis. Di sini cara niatnya sakat ni. Sahaja aku mengakakkan akan hadas yang besar daripada segala badanku. Habis. Tu rupa orang panggil lafaz niat. Adapun pada permulaan mandi itu habis dah. Ni kata hak lain pula. Pada ni takluk pada katanya ingat. Takluk pada ingat. Kata ingat dalam hati tu tika mana tu? Maknanya kata kena niat dalam hati tika mana? Pada permulaan mandi, yakni pada permulaan sentuh air. Pada permulaan mandi, yakni pada permulaan sentuh air di anggota tubuh badan. Anggota tubuh badan. Baru tak apa. Walaupun sentuh di mana pun tak kira. Habis. Sekira-kiralah ia kehendak dengan mandinya itu akan mengakakkan akan hadas yang besar. Itu dia. Sekira ni gantung pada katanya niat mengakakkan akan hadas besar. Sekira ni gantung pada katanya niat mengakak hadas besar. Tulis tak apa tu. Tulis di sekira satu, lepas tu tulis di mengakakkan akan hadas besar. Kata niat mengakakkan akan hadas besar tu sekira-kira ia seorang itu kehendak dengan mandinya, mandi seorang itu kehendak apa tu akan mengakakkan akan hadas besar lah. Kalau dia kehendak nak mengakakkan hadas besar, maka niat lagu tu lah. Dia habis itu. Ini orang panggil salah satu daripada cara kita niat mandi. Lepas tu banyak lagi orang lain boleh lagi. Dia habis itu. Kalau sahaja aku mandi saja tak boleh. Amin. Sahaja aku mandi atau sahaja aku mandi sunat tak boleh. Tak memadai. Tak memadai. Habis itu. Dan yang wajib akan dia kalau itu gapo weh. Sebab boleh wajib kena mandinya apa sebab?
Mana sebab dianya? Tengok di sini. Dan istinah mulalah. Nak permulaan cakap pep semula. Dan yakni dan sebab. Dan yakni sebab yang mewajib akan dia akan mandi itu. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu khabar. Ialah salah satu daripada 5 perkara. Salah satu tu khabar. Yang tu jadi mubtada, salah satu tu jadi khabar. Ialah salah satu daripada 5 perkara. Maknanya ada salah satu daripada 5 perkara mana yang lagi akan sebut, ada mana satu, ketika itu wajiblah di atas kita kena mandi. Kena mandi. Gapo kata tengok. Yang pertamanya, maknanya sebab yang pertama mubtada tu. Tu dia. Yang pertamanya tu keluar tu khabar. Yang pertamanya mana? Yang pertamanya yang sebab yang pertamanya. Pertama ni hak dalam liku tu pada pertama lah. Yang pertamanya jadi sahabat yang pertamanya apa dia? Ialah keluar mandi. Keluar mandi diri seorang pertama-tama keluarnya mandi itu. Hak ni wajib kena mandi. Maka di keluar air mandi itulah masuk dalam kata perkara yang mewajibkan mandi. Tak kira sama ada yang keluar itu daripada lelaki atau perempuan, tak kira. Perempuan pun ada mandi. Ya jenis orang tina kadang-kadang dia tak ada. Dia payah nak tubik. Dan kadang-kadang mudah tubik. Dia mengikut dia tak reti no. Tu dia dah. Maka keluar air mandi hak mula-mula itulah wajib kena mandi, wajib kena mandi. Adapun hak keluar yang kedua tak wajib mandi. Keluar yang kedua tak wajib mandi. Lagi mana rupa masalah retina ni kalau orang jantan tak dibilangkan keluar yang kedua. Bukan kalau keluar yang kedua pun gapo dia. Hak ni pun tak ada masalah apa. Orang panggil walaupun keluar yang kedua, keluar hak diri dia sekalipun, dia sebab hak tu dia mandi dah. Ya orang panggil asbab yang mewajibkan mandi hak mula-mula keluar tu dah. Adapun yang kedua tu ya tak ada apalah. Sebab ya mandi dah. Nampak tak? Sebab dia keluar dah. Orang yang kekal di atas wajib mandi semata-mata. Cumanya kalau misalnya keluar yang kedua tapi lepas daripada dia mandi wajib dah, hak ni wajib kena mandi pula lah. Ni masalah lelaki. Adapun perempuan, perempuan yang keluar kali yang keluar hak keluar kali yang kedua. Hak keluar kali yang kedua lagu mana masalah? Masalah yang setubuh. Ya setubuh lelaki dia keluar dah sekali. Tak. Lepas daripada setubuh tu dia mandi. Mandi ke apa sia? Duk tak lama keluar pula. Keluar pula air mandi. Maka keluar air mandi hak yang kedua tu. Dan hak tidak setubuh tu tak wajib mandi. Tak wajib mandi dah. Sebab apa? Sebab hak keluar kali yang kedua nasbah kepada hak perempuan itu masuk dalam kata keluar air mandi hak tu lelaki dia. Nampak tak? Sebab masa ia setubuh tu dia masuk dalam. Tak? Bila masuk dalam setengah-setengah air mandi dia keluar. Maka hak keluar daripada parak bagi bini dia tu hak kali yang kedua tu lah tak wajib mandi walaupun dia sudah mandi dah sekalipun. Nampak tak? Sebab air mandi yang keluar itu bukan daripada air mandi isteri. Bukan daripada air mani isteri, hanya air mani tok laki dia. Hak tu tak wajib mandi dah lepas pada tu. Lepas tu batal ke tak wudu? Kalau disoalkan, batal ke tak wudu? Jawab, batal wudu. Wudu batal. Sebab apa boleh kata batal wudu ya? Sebab apa? Keluar salah satu daripada dengan sebab keluarnya salah satu daripada dua jalan. Maka walaupun air mani sekalipun ni bukan iktibar, bukan air mani, bukan mani binding. Kalau air mani binding, hak binding, tu tak batal wudu. Hak ni air mani tok lelaki ni. Nampak tak? Air mani tok lelaki batal wudu. Batal wudu. Kalau air mani bini tak batal. Cuma wajib kena mandi. Amin. Air mani bila keluar asal dianya bila keluar salah satu daripada dua jalan depan belakang batal wudu. Batal wudu. Semua tak kira apa sesuatu, keluar darah, keluar kayu, keluar nanah, keluar batu, apa sesuatu yang keluarkan daripada depan belakang orang tina ke atau orang jantan ke, maka batal wudu seorang itu. Batal wudu lah.
Daripada dubur dengan Nah, dubur dengan kubur. Kubur dengan dubur. Bila keluar mana satu? Tak kira keluar darah, keluar kayu, keluar apa sesuatu, keluar pasir, batu, apa sesuatu, batal wuduk seorang. Tak mesti akcing. Tak mesti akcing. Melekeh tak batal. Air mani. Air mani bila keluar tak batal. wuduk tak batal, Wuduk tak batal, Orang panggil gapo? Wuduk tak batal wuduk. Wuduk tak batal kalau keluar air mani. Tapi kena mandi. Tapi wajib kena mani. Tapi nasbah kepada air mani hak diri dia lah. Air mani hak diri dia. Adapun air mani hak tok lelaki, air mani hak tok lelaki dia wuduk batal. Batal wuduk. Tapi mani tak wajib mani. Tak wajib mani. Ya hukum keluar air mani tok lelaki dia ni hukum supaya keluar air kencing dah. Keluar air kencing wajib kena mandi tak? Tak wajib. Tapi wajib kena mengambil wuduk. Boleh beza tak? Boleh beza habis itu. Tak sama tu, sebab itu orang panggil, orang kata wajib kena mandi tu apabila keluar yang mula-mula, apabila keluar yang mula-mula habis. Dan tercerainya atau pada katanya dan tercerainya kepada zahir atau pada katanya tu apa orang panggil wahha apa? Ha pada kata dan ha pada kata mandi. Dalam hak keluar air mani tadi tu, tak? Dalam hak tu tercerailahnya air mani tadi tu, tercerainya air mani diri itu, tercerai itu yang terasing tu dan keluar dan terasing kepada zahir hasyafah, kepada zahir hasyafah yang kepala gapo kepala zakar. Hasyafah ni kena kepada kepala zakar. Hak licin-licin tu. Kepala licin bawah. Itu orang panggil namanya hasyafah nama dia nya. Maka ketika itulah wajib kena mandi. Wajib kena mandi. Tapi naknya keluar zahir. Kalau misalnya keluar dah air mani bining, tapi keluar daripada tepat saja ya. Tak ada keluar daripada harak dah. Hal ni tak wajib mandi lagi. Tak wajib mandi lagi. Ya keluar ni bukan kata bila sebut kata keluar alik luar dah. Kalau dia keluarkan daripada tempat hak asal kepada tempat yang lain, maka itu tak lagi. Tapi keluarkan dari air mani itu daripada tempat yang asal kepada luar zakar, kepada luar haram, hak itulah yang wajib kena mandikan. Gitu masalah dah habis itu. Cukup. Ni pada masalah lelaki dan kepada zahir harak perempuan yang bikin atau pada katanya kepada zahir hasyafah. Tercerai dan keluarnya air mani itu kepada zahir harak. Zahir ni apa zahir? Dia yang jelas. Jelas, hak apa tengok. Amin dah. Tu zahir. Keluar air mani itu kepada zahir harak, apa harak? Amin. Faraj. Kemaluan perempuan. Kepada zahir harak perempuan yang bikin maknanya darah. Yang bikin ni makna yang pecah darah, yang belum pecah darah lagi. Itu maknanya darah. Bikin. Itu dia habis tu. Dan kepada tempat wajib istinja atau pada katanya kepada zahir hasyafah. Keluar air mani itu kepada tempat wajib istinja pada janda, pada masalah janda. Kalau hak pecah darah dah. Janda ni maksudnya yang pecah darah dah. Walaupun kita katanya belum kahwin lagi. Tu maksud dengan kata janda di situ dah. Maksudnya yang pecah darah dah walaupun belum kahwin lagi. Ada. Nampak tak? Hak pecah darah. Lopak banyak belajar. Dia lari banyak belajar. Tahunya dia main bagai pelik-pelik. Sangat pecahkan darah jadi janda nama dia nya. Ketika itu bila keluar air mani, ketika itu dikatakan wajib kena mandi itu apabila air mani itu keluar tempat yang wajib istinja. Di mana tempat yang wajib istinja? Bagi perempuan timbanya parak dia. Bila dia berdiri, dia tutup parak dia. Tapi bila dia duduk, bila dia tingung, dia duduk. Ketika dia nak berak itu, bila dia tingung kan, dia parak dia buka. Maka tempat buka tu orang panggil tempat yang wajib kena basuh kecil berak.
Nampak tak? Tempat kena basuh kecil berak. Dan tempat yang wajib kena mandi kalau wajib kena sapa kat tempat apabila dia buka. Dan apabila air mani itu disampaikan tempat yang buka tak apa dah. Ketika itu wajib kena mandi. Wajib kena mandi. Tu bagi orang yang perempuan yang sudah janda dah, maknanya sudah pecah darah dah. Ya darah nak boleh pecah ni bukan senang. Kan? Kadang-kadang kena guna masa seminggu. Susah. Ya, ketat sangat. Perempuan. Seminggu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang. Sakit retina, kan? Sakit nak pecah darah dia tu. Habis itu. Dan iaitu barang yang nyata daripada paharatnya. Pada ketika duduk hayat dah ni. Pada ketika duduknya di atas dua tapak kakinya. Habis. Dan iaitu di mana dia katanya wajib istinja tu? Gapo istinja? Basuh kecil berak lah. Istinja. Nampak? Apa yang tempat yang wajib istinja apa? Iaitu tempat yang wajib basuh kecil berak. Sebab tu orang Tino kalau dia basuh kecil berak ketika berdiri dia tak memadai. Amin. Basuh kecil berak ketika berdiri tak memadai. Sebab tak suci. Malaikatnya dia bangun diri tapi dia akak kaki. Akak kaki. Dia robek. Tak apa. Nampak tak? Tak apa. Perempuan. Perempuan. Lelaki sama di segi hak tu pun sama kok. Ya kalau itu ya tak sapa agak. Lelaki pun sama kok. Supaya di segi nak mandi. Nak mandi wajib pun sama. Kalau misalnya dia tak duduk, bila dia mandi dalam berdiri mesti kena kobek. Wajib kena kobek. Ya sebab apabila kita duduk di ni punggung dia buka. Maka tempat buka tu orang panggil dibilangkan zahir. Zahir tu maksudnya wajib kena basuh. Tempat yang buka tu. Sebab itu bila mandi wajib, ketika berdiri mesti kena kobek. Wajib kena kobek. Kalau tidak air tak sapa. Adapun kalau dia mandi dalam duduk tak apa. Dengan maknanya kalau misalnya dia malas nak tu, dia duduk lah. Ketika nak mandi tu dia duduk basuh tempat susah-susah tu. Basuh tempat susah-susah, lepas tu lah bila basuh siap dah, barulah bangun diri basuh biasa. Gitu masalah. Bagi perempuan dua tempat. Depan dia dan belakang dia. Belakang dia. Lelaki hanya belakang saja ya. Belakang saja. Habis tu. Gapo weh tempat yang wajib istinja tu tengok. Dan iaitu tempat wajib istinja tu. Dan iaitu tempat yang wajib istinja itu ialah barang yang nyata, jadi barang yang zahir daripada paharat bagi perempuan itu. Zahir itu ketika mana weh? Paharat dia zahir itu ketika mana? Pada ketika duduknya perempuan itu, duduk tu. Di atas takluk ada duduk. Duduk di atas dua tapak kakinya, kaki bagi seorang perempuan itu. Kenapa? Duduk lagi dia, duduk tingung. Duduk ni. Ini orang panggil duduk di atas dua tapak kaki. Tapak kaki ni. Duduk tingung, duduk bani kau. Ya cara duduk lagu ni cara nak berak. Jangan duduk baik ni. Ya bahaya, punggung kita bahaya. Lama-lama ni. Takut tubik ni, tubik wasir tu, tubik butir. Ya tak bagus mana. Kena duduk lagu ni cara ya. Cara duduk lagu ni. Lebih berat hak mana belah. Baru tak bahaya punggung kita. Lama-lama duduk baik ni. Ya bahaya lama-lama. Dia kejap-kejap tak apa. Dah lama-lama tak boleh. Tu cara dia. Lama-lama sekali duduk gitu sekali tak apalah kita. Kadang-kadang susah kok. Sebab kalau kita duduk lagu ni dia tak ada nak keluar mana. Tama-tama berak kerah pula. Lama-lama duduk baik-baik ni lagi sekali. Tu. Tapi tak ada apalah nak duduk lagu ni pun, tapi jangan lama sangat. Takut-takut dia bahaya punggung kita lah. Penyakit wasir ni bahaya benar. Dah habis je tu. Kita tak penyakit pun kena jaga. Cukup. Habis dah. Itu orang panggil apa? Tempat yang wajib. Tempat wajib istinja. Lagu tu lah. Habis itu. Maka keluarkan dengan kata mani diri seorang itu mani orang lain. Ni tak pelik pada katanya mani diri seorang. Tak pelik situ. Tak pelik pada kata mani diri seorang. Maka keluarkan dengan kata musannaf. Dengan kata musannaf. Ada tak?
Mandi, mana mandi? Ada. Mandi diri. Mani diri. Ada. Maka keluarkan dengan kata bukan kata musannad dah lah. Maka apa dia? Maka keluarkan dengan kata kan? Kata mani diri seorang tu. Di atas dulu tu. Dia kata dulu mani diri seorang. Nak keluarkan dengan kata tu keluar apa weh? Mani orang lain. Bagi keluar tu. Keluar tu oleh mani orang lain. Makna air mani orang lain. Nah, keluarnya dengan katanya air mani diri seorang, tak masuknya air mani orang lain. Tak masuknya air mani orang lain. Dengan makna tak wajib mani. Makna gitu. Nah, dengan maknanya bila keluarkan air mani orang lain, tak wajib di atas dia itu mandi wajib. Makna gitulah. Itu dia. Lagu mana contoh? Contoh masalah keluarnya air mani orang lain. Contoh dia. Seumpama ni misal bagi mani orang lain lah. Seumpama diwatilah perempuan. Diwatikan akan perempuan, akan bini dia lah. Akan bini dia ataunya wati tak terjalan zina. Hak tu tak kira lah. Masuk belakang tu. Wati dia atas jalan zina, wati dia atas jalan syubhat, wati dia atas jalan bini dia. Masuk belakang dalam ni. Lepas tu perempuan mana weh? Yang tidak adalah baginya, bagi perempuan itu syahwat. Tak ada keinginan nafsu. Tak ada mariran dak. Dengan bahawa kita katanya dia setubuh. Wati ni masuk tubuh lah. Amin. Wati ni masuk tubuh. Dia setubuhkan bini dia, padahal bini dia duduk tengah-tengah tidur. Contoh katanya, sebab masa tidur ni dia tak ada nafsu. Syahwat ni mana nafsu lah. Syahwat ni kena ada nafsu. Dia watikan bini dianya ataunya dia setubuh dengan satu orang itu, padahal perempuan itu tak ada nafsu. Tika tidur ataunya tika sedar, tapi dia ni tak ada nak mana. Nafsu tak ada mana dia tu. Ada jenis orang perempuan. Lepas tu bilalah dia watikan, maka kemudian daripada mandi bagi perempuan tu. Mandi bagi perempuan yang tidak adalah bagi syahwat, dia wajib kena mandi. Kenapa tak? Masalah setubuh, sama ada keluar air mani, tidak keluar air mani, wajib kena mandi semata-matanya. Amin. Asal kau wi masuk kepala yo. Ayang masuk kepala zakar. Wi penuh, masuk semua. Kita katanya pala sekadar mana? Kena ayang. Seci setengah, ayang. Kalau pala seci tengah, mesti dia kena wi teluh wi masuk seci tengah. Kalau masuk seci saja ya. Tak wajib mandi. Tak wajib dua orang tak mandi, tak wajib mandi. Sama ada lelaki atau perempuan tak wajib mandi. Bila masuk pala tak habis. Pala zakat. Dia kena masuk pala zakat habis dulu, barulah wajib kena mandi, sama ada lelaki atau perempuan, sama ada keluar air mani atau tidak keluar air mani, tak kira. Boleh faham? Hak kata keluar air mani itu salah satu daripada wajib kena mandi. Dan masalah masuk pala zakat pun salah satu daripada wajib kena mandi juga. Itu sebab lain. Dan kalau misalnya dua tu jelas kata wajib kena mandi. Kita masalah dah. Jadi masalah ni masalah tu lelaki dia setubuhkan dengan bini dia nya. Lepas ada tu lah, bila setubuhkan bini dia pun dia mandilah. Mandi wajib. Lepas daripada dia mandi wajib kan, keluarlah mani, mana keluarlah air mani daripada perempuan itu, keluar air mani. Lepas dia mani wajib dah. Ketika itulah tu tak wajib lah mani. Tak wajib. Contohnya batal wuduk. Batal wuduk. Dia dah habis tu. Maka tidak wajiblah di atas perempuan itu mengulangkan mandi. Tak pernah lah. Tak pernah pada kata keluarlah sini. Maka ni tak pernah pada kata keluar dengan kata. Tak pernah situ. Tak pernah. Taforo. Tak pernah. Maknanya tak pernah ini apa? Jatuh pada jumlah maklum. Maknanya kalau tak sebut maka tak wajib di atas perempuan mandi tu tak apa dah. Gerti dah katanya jelas tak wajib mandi dah. Sebab dia mengatakan keluar dengan katanya. Tiba-tiba mendatang lagi dengan po, itu menunjuk di atas bahawasanya po tu po tak pernah. Ini ilmu nahwu lah. Amin. Ilmu nahwu lah sini ni. Habis itu. Maka tidak wajib tak pernah ada keluar. Maka tidak wajib lah
di atas perempuan. Perempuan yakni perempuan yang disetubuhlah oleh lelaki. Perempuan yakni perempuan yang disetubuhlah oleh lelaki. Ya, yang disetubuhlah oleh lelaki. Itu dia. Tak wajib apa tu? Tak wajib mengulangi akan mandinya, mandi bagi perempuan itu. Tak wajib ulang. Nah, lepas daripada dia mandi, siaplah ke dah. Nah, tiba-tiba air mani ni keluar, nilai kepada farad dia. Tak wajib ni. Nah, tak wajib mandi kali yang kedua. Mana gitu? Tak wajib mandi kali yang kedua. Itu maknanya tak wajib mengulangi mandinya, yakni dengan bahawasanya tidak wajib mandi kali yang kedua, tak wajib mandi. Ni masalah kalau suami dianya dia setubuh bini dia hal keadaan bini tak ada syahwah, tak ada nafsu. Tawanya ada nafsu, tapi jenis perempuan yang tak keluar air mandi masalah. Yalah kak, tak wajib mandi kak bang. Dia dah habis tu. Atau keluar dah mandi. Lepas tu jelas keluar dah mandi. Lepas tu dia mandi. Keluar pula air mandi. Padahal masa dia setubuh tu tok lelaki tu dia masukkan air mani di dalam para bini dia. Ini pun jelas tak wajib mandi kau. Sebab ya jelas kata air mani itu mani tok lelaki. Sebab biasa bila air mani masuk di dalam para bini akan keluarlah. Itu biasa lagu tu. Ya orang panggil masuk dalam kata al-adatu muhakkamah nama dia. Habis. Cukup. Habis itu. Sebab apa tak wajib mengulangan. Ilat pada katanya tidak wajib mengulangi mandinya perempuan. Nyo tu kena ada perempuan. Kerana yang keluar itu bukannya yang keluar itu maninya mani isteri. Maninya mani perempuan itu, bukan mani perempuan tak. Sebab itulah tak wajib ulangkan. Tetapi kalau misalnya air mani itu gapo dia kalau air mani itu gapo dia, kalau air mani itu air mani perempuan, hak tu wajib mani. Walaupun kita kata keluar dah mula-mula. Lepas tu keluar pula kali yang kedua, wajib kena mandilah. Walaupun mandi dah sekali, bila keluar kali yang kedua wajib kena mandi pula. Habis itu. Habis. Dan mana Adapun jika diwatikan perempuan yang adalah bagi syahwat, ni orang panggil nak muqabil pada katanya perempuan yang tidak adalah bagi syahwat. Muqabil ni maknanya nak membetullilah, nak berlawan ni. Sebab dulu dia katanya perempuan yang tidak adalah bagi syahwat. Perempuan masa suami dia jimukkan atau setubuhkan dengan bini dia, masa tu bini dia tak ada nafsu. Adapun hak ada nafsu lah, mana kira sini pula ni. Itu orang panggil muqabil. Adapun jika diwatilah, jadi oleh suami dianya akan perempuan yang adalah baginya perempuan itu syahwat, keinginan nafsu. Maksudnya bini yang ada nafsu. Masa tok lelaki dia setubuhkan dengan bini dia, ketika itu bini dia itu ada nafsu. Lepas tu dan hasil syahwahnya pada wati. Dan hasilah syahwahnya, hasilah nafsunya, nafsu bini itu, nafsu perempuan itu pada wati itu, yakni pada ketika tubuhnya itu. Tu nafsu ada. Inilah mana maka kemudian daripada mandinya. Maka kemudian daripada mandinya. Mandi bagi perempuan itu tu. Keluarlah mani daripada paratnya, parat bagi perempuan. Keluar tu kepada hak yang tersebut. Hak ni wajib di atasnya. Wajib di atasnya, di atas perempuan itu mengulangi mandinya. Mengulangi mandinya, mandi bagi perempuan itu wajib kena keluar. Ni kalau misalnya kebiasaan lah, yang ada kait pula situ dah. Kebiasaan dia bininya keluar air mani. Yang tak situ masalah. Kebiasaan bini dia apabila dia mandi wajib. Gapo dia apabila keluar dah air mani sekali atau tak ada keluar lagi, tapi duk terlama dia keluar air mani. Lepas tu keluar air mani tu air mani hak dia, bukan hak lelaki dia. Hak ni wajib kena mani. Dia tengok di atas adat juga.
Sebab jangan tinggalkan hukum adat. Sebab al-adat muhakkamah. Itu kaedah dalam hukum fiqh. Contoh kita katanya, masa tok laki dia jimukkan bini dia. Tak, jimuk bini. Kemudian, masa dia jimuk bini tu tok laki tak ada lepas air mani dalam tubuh dia tak. Dalam harat dia. Atau tok laki masa dia setubuhkan dengan bini dia, tok laki tak ada keluar air mani. Nah, kita tak dalam sejak ke masalah. Tak keluar air mani tok laki. Nah, tapi bini keluar juga air mani, tapi lepas dah tu. Lepas dah tu. Kebiasa lagu tu. Contoh katanya, kadang-kadang nak boleh keluar air mani bini dia tu, kena tunggu masa dalam 10 minit ke masalah. Lepas daripada setubuh kan, dia mani lalu dah. Lepas pada mani, keluar air mani. Maka nyata katanya air mani yang keluar itu air mani bini. Sebab masa setubuh tu tok lelaki tak keluar air mani. Sebab ada kebiasa lagu tu. Tawanya keluar air mani tok lelaki tu dia keluar ke masa dalam. Tiba-tiba keluar pula kali kedua. Maka itu pun kena kepada air mani hak bini juga. Sebab kebiasaan keluar air mani. Walaupun air mani tok lelaki ada di dalam harat sekalipun, maka dihukumkan kata air mani itu yang keluar itu air mani bini juga. Sebab ada juga. Orang panggil mik apa dia? Ambil hukum cuma. Ambil hukum cuma. Tapi kalau kebiasaan air mani bini tak keluar, apa tak? Air mani bini tak keluar. Kali yang kedua tu tak keluar, walaupun keluar dah mula-mula. Atau tidak keluar mula-mula. Lepas tu tiba-tiba keluar yang kedua. Padahal tok laki itu dia masukkan air mani itu di dalam harat bini. Apabila dia mandi kali yang mula-mula, lepas pada tu keluarnya air mani kali yang kedua, hal ni wajib kena mandi. Wajib kena mandi pula kali yang kedua. Kenapa tak wajib mandi? Tak wajib mandi. Sebab apa tak wajib mandi? Sebab kebiasaan dan ada kebiasaan tak keluar air mani walaupun masa setubuh sekalipun, dia masa setubuh tu dia mari nafsu sekalipun. Ni ada kaedah lagi lah, ada kaedah lagi. Sebab kaedah al-adatu muhakkamah dia ada situ. Gitu masalah dah habis dah. Tu dia. Ni hak masalah sini ni, ingat mulalah. Kita tak sini lah katanya wajib. Apabila keluar mani tu daripada haratnya, yakni jika kebiasaan air mani perempuan itu keluar. Jika kebiasaan air mani perempuan itu keluar lepas pada itu. Lepas pada lalu masuk. Yakni jika kebiasaan air mani perempuan itu keluar lepas daripada lalu masuk. Kerana digunakan kaedah al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Adat itu boleh dihukumkan akan dia. Ini kaedah di dalam mazhab kita Syafi'i. Habis itu. Habis cukuplah. Sama ada mani yang keluar itu keluar. Sikit lagi ya. Tak kira air mani tu. Air mani yang keluar itu tak kira. Sama ada sama ada mani yang keluar itu keluarlah ia mani itu dengan sebab ihtilam. Ni orang panggil apa ni? Molek tak ada atas. Kita gini lah, kita buat gini. Kita buat orang panggil dan sini ni dan tak ada lah. Mudah-mudahan di apa tak ada. Mudah-mudahan tak ada lafaz dan. Sebab tak tahu nak atas mana. Dan ni mudah-mudahan tak ada. Sama ada ni kita buat takmim pada katanya. Takmim pada kata keluar air mani. Kena tak situ. Dan ni mudah-mudahan tak ada. Mudah-mudahan tak ada. Habis. Ni sama ada mani yang keluar itu. Jaga ni orang panggil apa? Nak takmim pada keluar air mani. Takmim mana nak umumkan. Umum lagu mana tengok. Sama ada keluar air mani itu keluarnya nak takkib ada kata keluar. Keluarnya dengan sebab ihtilam. Gapo ihtilam? Yang ni bermimpi. Masa keluar air mani tu hak kata wajib kena mandi wajib tu ya tak kira masa keluar air mani itu sama ada dengan mimpi. Mimpi keluar air mani. Dalam tidur kita. Nampak retina. Setubuh dengan retina dalam mimpi kita. Keluar air mani. Maka itu wajib kena mandikan. Tahunya dengan sebab suatu yang lain daripada ihtilam. Gapo dia suatu yang lain? Seperti sebab memandangkan, yakni memandang kepada perempuan atau memandang kepada lelaki, tiba-tiba keluarnya air mani. Hal ni pun wajib kena mandi juga, wajib. Atau berserta dengan lelaki.
ataupun serta dengan petang puai. Ataupun bila keluar air mandi, wajib kena mandi. Tapi kalau tak keluar, wajib kena mandi. Tak wajib. Amin. Setuk orang tina, mari nafsu. Setuk orang jatuh, mari nafsu. Tapi tak keluarnya air mani, tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Atau berpeluk dengan lelaki atau perempuan, tiba-tiba keluarnya air mani, wajib kena mandi, wajib kena mandi. Atau lain daripada peluk. Kita rosak dia ke? Tubik air mandi. Tubik air mandi, ini wajib kena mandi. Habis itu cukuplah dulu. Habis. Dan yang keduanya jimu', yakni memasukkan sekalian hasyafahnya zakat pada qadarnya. Wallahu alam. Cukup. Ada soalan? Soalan? Sebelum keluar air mani kan ada tubik air mandi. Apa tu? Kalau itu kita menggunakan wajib mandi. Wajib kena mandi tak? Ya air ada 3 lah. Air ada 3 jenis. Lain pada air kencing lah. Satunya air wadi. Air wadi. Yang keduanya air mazi. Yang ketiganya air mani. Air wadi, gapo air wadi? Air yang keluar ketika lepas daripada mengiringi kencing. Air yang keluar lepas daripada mengiringi kencing. Lepas pada kita kencing, dia akan ada licin-licin tu. Maka di situ orang panggil air wadi. Apa hukum? Hukum wajib mandi tak? Tak wajib mandi. Hukum tak wajib mandi, cuma wajib kena basuh. Sebab najis. Yang keduanya air mazi. Air mazi ni air keluar ketika kita mari nafsu. Tengok orang tina gerai, cakap dengan orang tina gerai, tubik air. Maka air tu namanya air wazi. Apa? Air mazi. Air mazi. Air mazi ni najis. Wajib kena basuh. Wudu batal, tak wajib mandi. Wudu batal. Batal wudu tu. Wudu batal, tapi tak wajib mandi. Tapi wajib kena basuh. Bila kena di kain kita, wajib kena basuh kain. Wajib kena basuh tempat yang kena itu sebab najis. Adapun yang ketiganya air mani, dia keluar ketika macam ataupun ketika sedap. Bila tubik sedap. Keluar sedap, maka di situ namanya air apa dia? Air mani. Air mani ni tak najis. Air mani tak najis. Cumanya wajib kena mandi wajib. Dan tak wajib mengambil wudu. Apabila keluarnya air mani. Tak wajib ke mana? Tika mana tak wajibnya? Tak wajib mengambil wudu. Tika mana? Keluar air mani. Bila kita mandi seluruh badan kita lah. Tak ada? Kira kan sebab kita mandi je dah, kita dah ambil wuduk dah, niat ambil wuduk dah. Betul? Soal kali lagi. Tika mana masalah baru keluar, bukan masalah mani. Baru keluar air mani tapi tak wajib mengambil wuduk. Tika mana? Hanya wajib kena mandi je. Wajib kena mandi saja tapi wuduk tak wajib. Tika mana? Amin. Si keluar air mani. Ya, tika air mani. Tika keluar air mani lah. Tika mana? Ketika duduk ke, ketika tidur ke, ketika apa? Hak kata tak wajib mengambil wuduk tu. Ketika tapi keluar air mani. Tika mana? Ketika tidur dalam hal mana? Punggung tidur dalam hal duduk. Tidur dalam hal duduk, punggung rapat di punggung kita rapat di bombing. Tiba-tiba kita mimpi keluar air mani. Maka itu wudu tak wajib mengambil, hanya wajib mandi saja. Wajib mandi saja. Kalau tidur baring kalau baring batal. Kalau baring batal wudu. Tu dia habis itu. Noya kata hukum situ. Tapi kalau misalnya walaupun kita katanya Noya kata tak batal wudu. Noya kata tak batal wudu. Tak batal wudu. Hak masalah wajib mengambil wuduk tak wajib tu halang pula. Masalah orang panggil kita tidur kita tu keluar air mani tapi tak batal wuduk. Tak batal wuduk.
Bukan masalah wajib mengambil wuduk, tidak. Itu hal salah lain pula. Iaitu tak batalnya wuduk apabila kita tidur hal keadaan gapak punggung kita di bumi, tiba-tiba mimpi keluar air mani. Hal ni wuduk tak batal, kemuanya wajib kena mandi. Wajib mandi. Adapun kalau misalnya kita keluar air mani ketika tidur tidur baring ke ataupun setubuh bini ke, hal ni batal wuduk. Batal wuduk. Lepas tu wajib kena mandi. Wajib kena mandi. Tapi bila dia mandi, tak wajib mengambil wuduk. Nampak tak? Tak wajib dia mengambil wuduk. Tapi dengan ada syarat. Dengan ada syarat lepas dah dulu. Masalah setubuh lah. Masalah junub lah. Adapun nifas wajib kena mengambil wuduk. Walaupun dia mandi wajib dah. Adapun orang junub ni memadai dengan mandi saja. Walaupun wuduk tak wajib mandi, tak wajib mengambil wuduk, tapi dengan syarat. Syarat lagu mana? Masa dia mandi tu jangan sentuh bagai dia. Jangan sentuh bagai, jangan kecing, jangan berak lepas daripada rata dah anggota wuduk. Amin. Kalau belum anggota wuduk ketika dia mandi, belum rata anggota wuduk, tak apa, dia nak kecil nak berak tak apa. Tapi lepas daripada sudah rata dah dia anggota wuduk, tak boleh dah nak kecil nak berak. Kalau misalnya dia tak nak mengambil wuduk lepas dah tu, dia ada kait situ je masalah. Kalau katanya wuduk masuk dalam kata mandi tu apabila lepas daripada rata anggota wuduk ketika dia mandi tu hal ni dia tak ada kecil dah lepas dah tu, maka mencukupi dengan mandi, wuduk tak wajib dah. Dan tetapi kalau dia dia rata dah dia anggota wuduk dia, lepas tu dia kecil pula, padahal rata dah anggota wuduk, dia kecil pula lepas dah tu, maka apabila selesaikan mandi dia, wajib dia kena mengambil wuduk. Boleh faham? Boleh faham tak? Tu masalah. Dan yang keduanya, situ dah. Ayo. Situ tak? Dan yang Dan yang keduanya jimuk. Jimuk. Dan yang keduanya jimuk, yakni memasukkan sekali hasyafah. Dan yang keduanya atas pada katanya pertamalah. Ni yang masuk dalam katanya asbab-asbab yang mewajibkan akan mandi lagi dah. Dan yang keduanya yakni dan sahabat yang kedua. Orang panggil kalam sini kalam hazahkan mausuh. Yang tu hak masuk yang orang panggil sifat. Lepas tu bila ada sifat, ia kena ada mausuh. Seperti kita tak boleh dikatakan kita sifat yang makan, sifat yang minum, melainkan ia kena ada tubuh diri kita. Sebab baju tak boleh nak kata putih, tak boleh nak kata hitam, melainkan ia kena ada sesuatu barulah dikatakan putih. Kalau betul-betul putih tak boleh nak kata. Sebab putih baju. Kalau misalnya baju tak ada, putih tak ada, mana kita? Tu dia. Sebab kat gahar, kalau tak ada gahar, hitam tak ada. Nak adanya hitam mesti ia kena ada di sesuatu. Ia nak duduk seorang diri tak boleh. Orang panggil sifat. Itu orang hakikat bagi sifat. Dan hakikat sifat. Putih, merah gapo ni dia duduk diri duduk dengan seorang diri tak boleh. Mesti ia kena tupekan dengan sesuatu yang lain. Sebab itulah di sini yang kedua. Tak boleh tak boleh nak dikatakan yang kedua, melainkan ia kena ada sesuatu depan. Apa dia? Sebab apa? Sebab yang kedua dah sebab yang kedua Dan yang keduanya yakni sebab yang kedua. Sebab yang kedua yakni daripada perkara yang mewajibkan akan mandi, itu yang kedua. Yang kedua yakni daripada sesuatu yang mewajibkan akan mandi itu ialah jimu. Apa maksud jimu? Yakni memasukkan sekalian hasyafah. Itu maksudkan jimu. Jimu wati ialah belakang tu. Jimu wati dukhul ialah belakang tu. Ia bahasa Arab tapi digunakan dengan bahasa Melayu. Amin. Apa tak? Jimu. Gapo jimu? Wati. Gapo wati? Dukhul. Gapo dukhul? Setubuh. Hak tu lah belakang tu. Setubuh. Dukhul. Wati. Jimu. Itu makna satu ya. Makna satu. Tu.
Apa maksud dengan kata jima'? Yakni memasukkan. Itu maksud dia. Nak tafsir jima'. Memasukkan sekalian hasyafah, yakni sekalian hasyafah zakah, yakni sekalian kepala zakah. Kepala zakah yang laki-laki tu. Masuk dalam apa? Tak lepas lagi. Atau qadarnya, qadar kepala zakah, hasyafah zakah. Qadar dia. Tu. Kata qadar tu daripada zakat yang tidak adalah baginya. Bagi zakat itu hasyafah lah. Apa zakah? Zakah, Amin. Apa zakah? Kemaluan lelaki. Kemaluan lelaki. Tapi kemaluan dia ni tak ada kepala. Tak ada kepala zakah. Maka nak kira lagu mana? Kiranya sekadar tu. Sekadar kepala zakah biasa, kepala zakah orang sekadar mana? Kalau seci lah. Masalah bila dia setubuhkan dengan seorang perempuan. Nak dikatakan wajib kena mandi ke, kalau tak wajib mandi, dia masuk sekadar mana? Masalah zakah dia, apa kepala dia tak ada. Kemudian dia jima' ke bini dia. Kepala zakah tak ada. Nak kira katanya wajib kena mandi tika mana? Yang paling kurangnya yang dikatakan wajib kena mandi, iaitu apabila masuk sekadar kepala zakah. Zakah masuk, tapi kepala dia tak ada lah. Cuma sekadar kepala zakat sekadar mana? Kita kata dalam seci masalah. Maka dia kena masuk zakah dia tu hak dipotongkan kepala dia tu kena masuk sekadar seci. Ketika itulah wajib kena mandi. Sama ada keluar air mani atau tidak keluar tak kira. Asalkah masuk kepala zakat atau sekadar zakat, apa yang sekadar zakat hak dipotong kepala kena masuk, barulah wajib kena mandikan. Boleh faham? Itu dia. Tu habis itu. Ingat tu. Takut buat soalan. Kan? Kalau misalnya tak ada kepala zakat, nak kira lagu mana? Kiranya mengikut di atas kepala dia. Orang panggil sekadar kepala zakat. Kebiasaan kepala zakat lelaki sekadar mana? Maka ukur masalah zakat tak ada kepala tu. Kalau seci lah kena masuk. Habis. Dan jika zakat binatang. Zakat binatang. Atau zakat orang mati. Sekalipun dia lalu mati. Wajib orang mati. Zakat binatang. Kan? Nasbah kepada orang tina lah kena mati. Nampak? Perempuan lah kena mati. Kan? Iaitu perempuan dia mik zakat kuda. Dia mik zakat kuda masuk dalam parak dia. Mik zakat nying masuk dalam parak dia. Hak tu pun wajib kena mandi juga di atas perempuan itu. Walaupun zakat binatang sekalipun, walaupun tidak keluar air mani sekalipun. Atau zakat orang mati. Zakat orang mati, tok laki dia mati. Rasa sayang kepada tok laki dia, baru menikah dia. Tak ada sentuh lagi. Tiba-tiba dia setubuhkan dengan tok laki dia. Padahal tok laki sudah mati dah. Maka apabila masuk kepala zakat, yang paling kurangnya wajib di atas bini itu kena apa? Kena mandi dah, kena mandi. Tu pun salah dah. Habis itu. Tetapi sungguh katanya, kalau perempuan tu dengan lain macam dengan timuan ke dengan apa tu? Dengan apa? Timun. Timun ke apa timun? Alat lah. Dengan alat macam adakah wajib kena mandi? Tak wajib. Kalau dengan alat alat maknanya alat lelaki lah. Alat hak plesu tu. bukan buah. Buah timun. Tak kiralah buah timun. Buah timun atau alat plesu tak kiralah tak. Hak tu tak wajib mandi. Tak wajib mandi selama tak keluar air mani. Selama tak keluar air mani. Molek. Salah molek tu. Tak wajib mandi dah selama tak keluar air mani. Tapi bila keluar air mani, tu wajib kena mandi. Jadi habis itu. Ya, sebab itu bukan zakat kali. Nampak tak? Itu bukan zakat. Habis itu. Tetapi tak wajib, sungguh katanya wajib kena mandi. Tetapi gatu pada katanya wajib mandilah. Tulis tepi lah sini. Istidrak pada katanya wajib mandi, tulis tepi lalu. Sungguh katanya wajib kena mandi apabila masuk kepala zakat itu di dalam haram, tetapi tak wajib diulangkan mandilah. Bagi orang yang mati dah itu tak wajib ulang. Kita katanya masa dia awal-awal tu belum dia nak mati tu, dia setubuh. Dia setubuh. Dia setubuh. Lepas tu
Gapo dia? Dah dia setubuh. Lepas pada setubuh kan? Dah mati. Nah, mati dia. Duk tak lama, setubuh pula kali kedua. Orang lain setubuh. Nah, orang lain tu. Setubuhkan dengan seorang yang mati tu. Nah, perempuan kau yang mati atau lelaki kau yang mati, maka tak wajib ulang. Tak wajib mandi. Nah, sebab mandi dah. Yang mandi wajib ni, mandi wajib bagi orang mati salah satu padanya, iaitu apabila mati seorang. Nah, apabila mati seorang. Wajib kena mandi dah. Wajib di atas yang hidup. Nah, kalau misalnya orang setubuhkan dengan orang yang mati, orang yang mati tu tak wajib mandi, cumanya yang wajib kena mandinya kena kepada orang yang hidup saja dah. Tak wajib diulangkan. Walaupun keluar air mani sekalipun tak wajib diulangkan. Dah, tak wajib diulangkan. Habis itu. Hanya wajibnya mandinya itu di atas yang hidup, di atas orang yang hidup jua. Apa jua? Yang ni tak wajib di atas orang yang mati. Jua yang tak wajib di atas orang yang mati. Itulah makna jua. Bukan jiwa. Ayahlah beza lah. Jiwa makna hati. Tak? Kalau jua ni makna jua lah. Sahaja. Jua ni makna sahaja. Nah, habis itu. Habis. Di dalam farat. Di dalam takluk pada katanya memasuk tu. Takluk tulis ta. Takluk pada memasuk. Memasukkan akan zakat dia dalam apa tu? Di dalam farat. Dalam farat masuk. Itu wajib kena mandi. Bila pala zakat tu masuk semua pala zakat di dalam farat, ini wajib kena mandi. Tak kira farat ni. Maksud dengan farat tak kira dah. Maksud farat ni makna lubeh. Tu farat. Maksud lubeh. Tak kira sama ada farat itu kubur, lubeh depan atau dubur punggung, tak kira. Dan bila masuk hak lelaki masuk punggung. Punggung bini dia nya atau punggung orang jatuh. Orang jatuh atau punggung bini dia, hal ni tak boleh. Ya kita tak rasa apa sebab ada jenis. Ya ada jenis lelaki kena orang jatuh. Nah, ada lagu tu. Kalau dia tengok orang tina biasa. Tapi bila tengok orang jatuh jadi gerik. Ya ada jenis lagu tu. Ya ada lagu tu lah. Salah satu padanya pone. Nah, pone. Ya tak boleh tu. Pone nampak jatuh. Tapi kalau kita tengok kita kan, gerik. Sebab tengok orang tina dah. Sebab kita tengok orang tina. Gitu. Habis itu. Maka tak kira, hak tu wajib kena mandi tu. Main dengan pone sekalipun, walaupun tak keluar air mani, wajib kena mandi lah. Wajib kena mandi. Siapa? Dua orang tu? Dua orang tu? Wajib kena mandi lah. Habis itu. Pone pun kena mandi tu walaupun masuk kat bunga pun. Walaupun masuk kat bunga. Wajib kena mandi juga pone tu. Mana wajib kena mandi. Sebab hukum sebab ni. Apa royak tu? Parak tu yang sampai tu yang tak kait tu. Parak orang tina ke? Asal kelubeh. Wajib kena mandi bila lah hak lelaki tu masuk di punggungnya, punggung lelaki atau punggung perempuan, itu wajib kena mandi juga walaupun punggung sekalipun. Nak jauh masuk kepala. Masuk kepala zakat. Nak situ dah. Dia tak tilik kepada yang lelaki, yang perempuan saja, tidak tilik. Sama-sama lelaki pun wajib kena mandi. Ni orang panggil duk balik bumi lah dah tu masuk kaum Nabi Lut tu. Dia main sama-sama jatuh. Main sama jatuh. Kalau mulut mulut kena soal tu. Mulut zakat tak? Nak orang panggil mulut masuk dalam harak tak? Mulut. Masuk panjang juga. Kalau zakat masuk ke mulut. Mulut orang tina lah maksudnya tak? Tu. Kena soal situ dulu. Mulut masuk dalam harak ke tak? Jawab tidak masuk. Bila tak masuk, tidak ada masalah. Tapi dengan syaratnya jangan keluar air mani. Jangan keluar air mani. Kalau misalnya keluar air mani, kalau keluar air mani, hari ni tak wajib kena mani dah. Wajib di atas siapa? Siapa? Atas lelaki lah. Lawan tidak. Kalau dia tak keluar air mani juga, kalau dia tak keluar air mani. Tapi kalau dia keluar air mani, nafsu kuat lajak main kat mulut. Main kat mulut tapi nafsu kuat lajak sehingga keluarnya air mani, wajib juga kena mani. Wajib kena mani. Bukan wajib kena mani dengan sabab buh Allah kat mulut. Allah ni dengan sabab keluar air mani. Keluar mani. Pelat-pelat lalu yang habis itu. Bahaya masalah ni. Masalah molek baguslah masalah. Habis itu. Sebab kadang-kadang ada yang meseki tak. Orang ada seki, ada kesemari habis itu. Cukup. Dan jikalau parak itu parak binatang, ialah belakang tu. Allah. Atau jin.
parak jin. Parak binatang mai hak jatuh tu. Jatuh pula masalah ni. Gak tina. Hak jatuh tu mai punggung kambing. Tengok kanan tak ada, tengok kiri tak ada. Tak ada orang. Holo punggung binatang. Holo parak binatang. Hak ni apa dia? Wajib kena mandi juga walaupun tidak keluar air mani sekalipun. Asalkan masuk kepala zakar. Asalkan masuk kepala zakar. Kena ingat tu. Hukum tak. Kalau paras lah, kalau bukan paras tak payah aja. Ya nak dia parak je. Nak dia lubang, maksud lubang. Lubang. Jadi habis itu. Lubang hak orang panggil lubang hak yang istilah lah. Orang panggil lubang pada istilah. Bukan lubang pada lurah. Lubang pada istilah hanya dua. Depan dengan lelaki. Kalau lubang pada lurah di segi bahasa, hak ni masuk belakang lubang, mulut pun lubang. Nampak? Tapi tak dikhanaki. Naknya depan belakang. Zakat dengan parak. Itu yang dikhanaki. Orang panggil parak situ parak pada istilah. Daripada istilah. Jadi habis itu. Atau jin. Tu dia jimat dengan jin. Tapi jin sini kena pada jin, yakni jin di atas rupa manusia lah. Jin di atas rupa yang lain daripada asal. Adapun jin di atas rupa asal ni dia tak boleh yang awal lagi. Kita tak nampak yang awal lagi. Jin yang tak nampak lah. Tidak dilihat akan dia. Pakai kalau misalnya kita nampak atau ada orang dakwa kata nampak jin, itu bukan di atas rupa asal. Sebab disebutkan oleh Allah, Tuhan kata innahu yarakum huwa, mana innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Innahu, sesungguhnya jin tu atau syaitan itu nampak ke kamu. Nampak ke kamu. Jin dan juga kabilah dia. Fak dia, rakyat semua dia nampak kita belakang. Sekarang dia nampak kita. Kemungkinan dia dengarkan cakap apa kita. Dia dengar. Tapi min haitsu la tarawnahum. Tapi kamu itu tidak melihatkan akan mereka itu. Tak melihat. Yang ni tak melihat di atas rupa asal. Adapun rupa yang ditukarkan daripada rupa asal kepada rupa manusia, kepada rupa binatang, kepada rupa apa sesuatu, hak ni boleh dilihatkan. Sebab itu hantu ialah tu. Jin, orang panggil hantu tu. Hantu makna jin dah. Orang panggil rupa manusia tu. Rupa manusia yang huduh orang panggil. Rupa manusia yang huduh. Atau rupa binatang yang huduh, itu orang panggil boleh dan sah dilihatkan. Sah dilihat. Hanya rupa saja kata tak boleh dilihatkan, adapun suara boleh didengar. Sah didengar. Suara asal jin sah didengarkan. Tapi rupa tak boleh dilihat. Dan wajib kita kena pergi. Wajib kena pergi di dalam hati, kata bahawasanya kita tak boleh melihatkan jin yang ni di atas rupa asal. Sebab disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Habis itu. Jadi di sini jin sini, yakni jin di atas rupa jin di atas rupa yang lain daripada rupa asal lah. Jadi gitu. Tahu orang mati yang belakang tu. Gapo dia wajib kena mandi belakang walaupun orang mati. Kita jimuk dia, maka wajib di atas kita kena mandi bagi orang yang hidup. Sekalipun walaupun itu sekalipun wajib kena mandilah habis. Dan jikalau tidak diinginkan dia ni royah lagi ni. Royah pada kata wajib dimandi. Tulis tepi lah sini. Royah pada wajib dimandikan. Dan jikalau tidak diinginkan akan dia akan parak. Dia akan parak. Tak diingin tak. Nafsu tak ada. Tapi gitu. Pasal nak cuba. Pasal nak cuba. Tapi ingin, dah tak ada ingin kali. Lagu mana contoh dia nya? Parak yang tidak diinginkan. Contohlah. Seperti parak ikan. Tak diinginkan. Tapi pasal nak cuba sekali. Nak buat salah je ikan. Nak cuba sekali. Tawanya hal ni tak boleh. Tak boleh kau tu. Gapa dia satunya dosa dah. Dosa bukan tak dosa tu. Yang keduanya wajib kena mandikan walaupun ikan sekalipun. Ikan tak wajib lah ikan tu sebab dia bukan mukallaf. Nampak tak? Itu dia. Atau dengan ketiadaan bangkit syahwah. Atau pada katanya tidak diinginkan. Atau pada kata tidak diingin. Dan jikalau dengan tidak bangkit syahwah, dan jikalau
adalah adalah seorang yang jimuk itu dengan tidak dibangkitkan syahwat, dengan tak ada bangkit syahwat, dengan dengan ketiadaan ada nafsu, atau dengan dibalutkan di atas zakarnya seorang itu, balut-balut tu dengan perucur yang tebal, sekalipun hak ni pun wajib kena mandi juga. Masa seorang lelaki dia setubuhkan dengan ikan ke masalah, dengan binatang ke masalah, zakat dia lemuk gitu lah, dak kecil gitu lah, tak ada nafsu lagi, tapi dia kacau juga tak bubuh. Nak cuba Allah ni tak boleh. Barang lagi ni tak boleh main, barang zina dah. Orang panggil nasbah kepada sama-sama manusia lah. Kalau binatang ni ya lain hal lah, lagi akan sebut lah. Masalah ya, walaupun kita kata kita nak cuba, ya tak boleh. Bagi zina ya tak boleh cuba sama sekali, ya bahaya. Dosa besar. Dosa besar. Tak boleh buat cuba bagi lagu ni. Tak boleh cuba, ya bahaya. Habis. Ya rusak habis. Kehidupan seorang itu bila berlaku zina, ya rusak habis. Minta jauh lah dah, jangan berlaku. Bawa bala. Bawa bala. Apa? Bawa bala. Bala dalam hidup. Orang panggil apa, tidak ada kejayaan dah lepas ada tu. Kehidupan yang dirutuh habis. Hancur lembuh habis kehidupan dia bila dia berlaku zina. Minta jauh lah. Malaikat dia taubatlah lepas ada tu, serit sunguti tak apa. Tapi dah susah jugalah. Nak harap dia ampunkan gapo di akhirat tu. Sebab ya hukumnya dia ada situ bab masalah berlaku zina, kena pukulkan 100 rotai. Tu susah sikitlah. Tapi kena banyak ampunlah, dah banyak ampunkan dosa. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Tuhan. Tapi ada jalan lagi lah. Ada jalan lagi nak diampunkan oleh Allah bila seorang itu berlaku zina. Tapi ya kena taubat sungguh. Sebab innallaha yaghfiru yaghfiru ma dunaza likaliman yasha. Allah akan ampunkan dosa yang lain daripada dosa syirik. Dosa kufur itu Allah akan ampun lagi. Sebab itu diharapkan bila seorang itu taubat sungguh dah, tak nak berlaku dah lepas dah tu, diharapkan Allah ampunkan dosa lagi. Tapi susah sikitlah. Sebab tak berlaku hak dah, tak berlaku hak hudud. Habis itu. Walaupun kita kata dia balutkan dengan sakah, balutkan dengan pelucur yang tebal, balut dengan kain, dia setubuhkan. Tu walaupun balut dengan kain sekalipun tebal pula, wajib kena mandi juga. Wajib kena mandi juga. Itu dia. Supaya orang setubuh bakar dia tu, bakar sarung. Pakai sarung. Elok belakang tu. Wajib kena mandi tu. Pakai sarung. Itu dia. Dan tidak wajib diulangkan akan dia mandi orang yang mati. Dan tidak istinah mula tu. Dan istinah mula nak permulai kali semula. Dan tidak wajib diulangkan akan dia mandi. Mandi badan akan dia tu. Mandi tu badan akan dia. Dia akan mandi orang yang mati itu tak wajib tu. Tak wajib diulangkan mandi orang yang mati, tak wajib. Dengan maknanya mencukupi dengan mandi hak dulu dah. Mandi kerana dengan sebab kematian. Walaupun belum pada tu dia berlaku jimuk, tak ada nak mandi, tiba-tiba mati. Tu mencukupi dengan mandi hak wajib dah. Boleh borang dah situ. Tak diulang dah. Walaupun kita kata keluar air mani lepas ada tu sekalipun, tak wajib diulangkan. Tak wajib diulang. Habis itu. Sebab apa tak wajib ialah kerana sudah putus taklifnya orang yang mati itu. Orang panggil putus taklif, kenapa dia putus taklif? Mana putus berat teh. Dan putus tekeni daripada syarat. Syarat tak tekan dah. Syarat tak ada ambil berat dah bila seorang itu mati. Sebab tu bila seorang itu mati, lalu semaya orang panggil tak ditanam lagi. Maya masuk dah zuhur. Asar masuk dah. Tapi tak ada masalah. Sebab putus mukallaf dah. Tak wajib dah. Tak wajib segala-gala. Walaupun orang apa dia? Walaupun orang nampak lutut dia, nampak pusat dia, tak dosa dah dia itu. Sebab mukallaf. Putus dah mukallaf. Cuma dosa bagi orang melahak lah. Apa tak? Dosa bagi orang melahak. Habis itu. Habis dah, cukuplah. Habis dah. Dan yang ketiganya, Dan yang ketiganya daripada 5 perkara. Dan yang ketiganya daripada 5 perkara yang mewajibkan akan mandi atau sebab yang mewajib akan mandi. Yang ketiganya haid. Maknanya kedatangan haid. Itu pun wajib kena mandi. Apa haid? Iaitu haid itu darah yang keluar
Darah yang keluar tu daripada perempuan yang sampai umurnya. Umur bagi perempuan itu. Dan yang sampai umurnya, mana yang sudah sampai umurnya perempuan itu. Lama mana? Di atas 9 tahun. Lebih kurang. Nah, 9 tahun lebih kurang. Apa maksud dengan kata lebih kurang? Lebih kurang ni maknanya tak mesti sampai 9 tahun cukup. Tak sampai 9 tahun lagi tak apa. Contohnya lebih kurang lagu mana? 15 hari. 15 hari nak sampainya 9 tahun cukup. 15 hari lagi ke nak sampai 9 tahun cukup, atau 14 hari lagi ke nak sampai 9 tahun cukup, atau 13 hari lagi ke nak sampai 9 tahun cukup. Maka di situlah bila darah keluar cukup 24 jam dibilang kata darah haid. Contoh kita katanya ada laginya 15 hari lagi nak masuk 9 tahun cukup. Tiba-tiba darah keluar 24 jam cukup. Maka darah itu kena kepada darah haid. Tapi bilalah belum ada lagi 16 hari lagi. Dan nak cukup nak sampai 9 tahun cukup, ataupun ada lagi 20 hari lagi nak sampai 9 tahun cukup, maka bila darah keluar, walaupun darah keluar itu sampai 24 jam tidak dibilangkan haid. Orang panggil darah apa? Darah rusak lah. Orang panggil darah rusak. Mukallaf tak? Tak mukallaf lah. Tak ada mukallaf lagi. Sebab apa? Sebab masa keluar darah ni belum sampai 9 tahun lebih kurang. Masalah lebih kurang ni kena ambil 15 hari. Ambil 15 hari, 14 hari, 13 hari setengah terus lah. Tapi kalau misalnya 16 hari dah tak dibilangkan. Keluar dah. Orang panggil kalau keluar darah pun ada kita katanya ada 16 hari lagi nak keluarkan darah haid. Nak keluar. Okay. Ada 16 hari lagi nak masuk 9 tahun cukup. Tiba-tiba darah keluar, hak ni tak dibilangkan darah haid. Walaupun cukup 24 jam tak dibilangkan darah haid, dan ketika itu belum mukallaf lagi. Sebab salah satu daripada mukallaf seorang apabila keluarnya haid. Nak dibilangkan wajib apa mukallafnya seorang itu apabila keluar haid. Demikianlah sebab-sebab yang mewajibkan akan mandi punya laga. Bila keluar darah haid, iaitu ada laginya 9 tahun lebih kurang, ataupun umurnya 10 tahun ke masalah, ataupun 30 tahun masalah, keluar darah haid, waktu tu wajib kena mandi. Contohnya syarat yang kena dibilangkan darah haid lah. Kalau keluar darah juga tapi tak sampai 24 jam, 5 jam saja keluar darah. Padahal dia ni umur 20 dah. Umur 30 dah. Tapi keluar darahnya 5 jam saja. Soalnya adakah wajib kena mandi? Ya. Amin aja ni. Tak wajib mandi. Kalau darah bila darah keluar 5 jam saja. Ya umur 30 dah, tapi darah keluar 5 jam. Ataupun keluarnya 20 jam. Tak wajib mandi. Cuma wajib kena basuh. Wajib kena basuh. Kalau dia ada waktu dia. Ya ada waktu dia. Hak masa dibilangkan darah haid, dia kena sampai 24 jam. Betul-betul keluar. Kalau tak betul tak ada ayang. Dia keluar dalam 2 hari. Tapi masa keluar 2 hari itu tak sampai 24 jam kan? Keluar sejam berhenti. Sejam berhenti. Sehingga cukup 2 hari. Masa kalau misalnya kita hitungkan masa keluar darah tu tak sampai 24 jam, ini bukan darah haid. Bukan darah haid. Walaupun dia tak semaya pun wajib kena qada. Wajib kena qada. Wajib kena qada. Wajib kena. Lepas tu dasar ke tak masa dia tak semaya? Tak dasar. Sebab ditanggung kepada darah haid. Ditanggung kepada darah haid. Orang baik apa? Kemungkinan mungkin darah itu darah haid. Sabit tu tak wajib mayat. Sebab mari putus. Mari putus. Contohnya wajib kena qada. Sebab apa wajib kena qada? Sebab nyata katanya bukan darah haid. Nyata kata bukan darah haid. Habis itu. Ya paling banyak darah haid berapa hari? 15 hari, 15 malam. Darah haid yang paling banyak. Yang paling kurangnya 24 jam. Berturut-turut banyak 24 jam yang berturut-turut. Itu barulah dipanggilkan darah haid. Yang paling kurang umur yang perempuan keluarnya 9 tahun lebih kurang. Sebab tadi 9 tahun lebih kurang. Itu dia. Sebelah atas pada 9 tak dibilangkan. Kurang pada 9 tu. Kurang pada 9 tahun tu yang paling kurangnya mula daripada 15 hari. 15 hari lagi nak masuk 9 tahun cukup.
14 hari lagi nak masuk milad tahun cukup, 13 hari lagi nak masuk milad cukup, atau milad tahun cukup, atau 10 tahun, 20 tahun lagilah itu. Nah, itu tidak terhad dah. Fatih baik, insya-Allah faham. Nah, insya-Allah faham. Habis itu. Itu maksud dengan katanya lebih kurang. Lebih kurang. Habis. Itulah maksud yang sampai umur habis tu. Maka ketika itulah bila putus darah maka wajib kena mandi. Tapi kalau misalnya bukan darah tak wajib mandi, hanya wajib kena basuh saja. Wajib basuh saja. Gitu masalah dah. Dan bukannya darah keluar itu. Dan bukannya darah yang keluar itu kerana sakit tak. Darah yang keluar bukan kerana sakit, hanya keluarnya dengan sebab tabiat. Ya darah ni ingat molek, bukan darah penyakit lah. Darah bukan darah penyakit, hanya darah tabiat nama dia bayang. Sebab itu bila lah darah keluar ketika sakit, ya darah keluar ya tak sampai 24 jam. Tak sampai 24 jam. Maka itu bukan darah bukan darah habis itu. Dan yang keempatnya, dan sebab yang keempatnya yang daripada 5 sebab. 5 sebab tak? Daripada 5 sebab yang mewajibkan akan mandi itu, yang keempatnya nifas. Apa darah nifas ayang? Salin. Darah bersalin. Ketika bersalin ke lepas bersalin? Lepas bersalin. Darah lepas pada beranak. Darah yang keluar lepas daripada keluarnya anak semuanya. Sehingga anak yang kemar pun dia kena keluar habis. Anak yang kemar. Tak? Kemar. Kembar. Anak yang kemar tu. Hak ni walaupun kemar sekalipun wajib kena keluar habis. Barulah dibilang kata darah itu darah nifas. Kita kata keluar seorang baru, tapi darah keluar dah, tak dibilangkan darah nifas. Dia kena keluar lagi seorang lagi, barulah dikatakan darah nifas. Apa darah nifas? Darah yang keluar lepas daripada diiringi keluar anak semuanya. Bukan keluar tengah, keluar semuanya. Kalau satu keluar yang dua tak keluar? Tak lagi, belum dibilang lagi. Belum dibilang lagi. Habis itu. Itu namanya darah nifas. Itu pun wajib kena mandi juga bila habisnya darah nifas. Dan wajib mandi nifas itu sebab apa wajib kena mandi? Kerana adalah iaitu darah nifas itu ialah haid yang berhimpun. Tak panggil haid. Darah haid juga tu. Sebab itu wajib kena mandi. Nifas ni wajib kena mandi dengan sebab pada asalnya orang panggil darah haid juga. Haid mana? Haid yang berhimpun orang panggil. Haid yang berhimpun, yang keluar, yang mana yang keluarlah darah haid yang berhimpun itu keluar tu kemudian daripada beranak, ini kemudian daripada beranak, ini kemudian daripada selesai beranak, kemudian daripada beranak, ini kemudian daripada keluar anak semua gitu lalu. Kemudian daripada beranak, yakni kemudian daripada keluar anak semuanya sehingga anak yang kemar gitu. Sehingga anak kemar kena keluar habis. Barulah dibilang katanya darah nifas lepas pada tu. Kalau tengah-tengah keluar ya tak boleh. Tak dibilangkan. Tak dibilangkan. Habis. Dan wajib mandi nifas itu sebab tika mana tu wajib mandi nifas? Apabila kau ayat pada wajib. Apabila habis keluar darahnya darah nifas lah habis. Dan yang kelima sekali. Dan yang kelimanya yakni sahabat yang kelimanya. Sahabat yang kelima yakni yang mewajibkan akan mandi itu. Sahabat kelimanya apa dia? Wiladah. Apa dia wiladah? Yakni diri beranak. Tak dilik kepada keluar darah ke tak keluar tak kira. Asal kau beranak wajib kena mandi di atas perempuan. Amin dah. Wajib kena mandi atas perempuan. Jika tidak darah sekalipun, walaupun tidak darah, kemudian daripada beranak sekalipun, walaupun darah tak keluar. Amin. Walaupun darah tak keluar sekalipun, maka wajib kena mandi di atas perempuan. Lepas tu bila darah tak keluar kena semani, kena bayar. Hak ni tak kena tunggu dulu sampai naik pula hari. Padahal darah putus dah. Tak boleh hari tu. Bila darah putus wajib kena mandi lalu. Jangan buat lemah gitu. Gitu. Dia tak gerak kat mai duduklah bayang. Nampak? Gitu. Dan seumpamanya wiladah. Mutadah tu. Dan seumpamanya wiladah, seumpamanya yakni pada apa? Yakni pada bahak wajib kena mandi. Pada bahak wajib mandilah. Guguran darah sekumpul. Gugur darah. Stokor darah apa? Sekumpul mana ke apa? Stokor darah. Itu pun wajib kena mandi juga. Tak mesti keluar anak.
Nah, tokoh darah yang keluar daripada barak perempuan, orang panggil apa? Anak gugur. Hak tu pun wajib kena mandi jugalah. Atau daging sekumpul itu pun jalan juga. Nah, ya darah lepas tu daging. Nah, lepas tu lah yang akan tumbuh kulit, akan tumbuh tulang berbagai-bagai. Itu pun wajib kena mandi jugalah. Tak mesti anak dah. Masalah wajib mandi wajib, tak mesti anda, tak mesti anak, asal ke sesuatu hak mari daripada air mani, ni wajib kena mandi semata-mata. Sama ada darah ataunya daging ataunya anak biasa, wajib kena mandi. Dan jikalau tidak basah sekalipun masa keluar anak tu. Dan jikalau tidak basah, dan jikalau adalah keluar anak itu, cara kalau lebih dan jikalau adalah keluar anak itu tidak basah sekalipun, wajib kena mandi juga. Anak keluar tak basah, atau wajib kena mandi jugalah. Adapun sebab wajib mandi wiladah itu sebab apa? Boleh wajib kena mandi wiladah beranak tu sebab apa? Kerana adalah asal anak itu daripada mani. Asal anak daripada air mani. Maka air mani kita sudah maklum, bila keluarnya air mani wajib kena mandi. Apa tak? Demikianlah anak. Anak pun pada asalnya air mani juga. Sebab itu wajib kena mandi. Dah wajib kena mandi. Habis itu. Habis tu. Habis cukuplah. Maka tak kala selesailah musannif daripada menyatakan segala mandi yang wajib, menyatalah ia akan segala fardu mandi dengan katanya. Habis. Dan segala fardu mandi, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.